أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati dan dikasihi Musli Surau serta hadirin puasa, Ashabul Fadilah Al-Imam, Tuan-tuan Izan, Ashabul Fadilah Tuan Guru, para ahli ulama, Tuan Jadi, Tuan Kerajaan, Tuan Muslimah dalam hati Allah dan sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dan terima beriman Islam. Malam ini diberikan kekuatan kesihatan dalam hari masa dapat hadir dengan solat pada maghrib secara Jumaat. Sesuai masjid kita yang hari ini. Dengar majlis dan tazkirah dan semua dirahmati dan berkati oleh Allah Ta'ala insyaAllah. Ini muslimat dalam hati Allah sekalian. Ini bila kita kena biawan bermula. Betul? Jadi lawan ujian sini. Pulakan dah bila kalau siapa wamak lagi masih sedia lagi tempat yang disedia pun. InsyaAllah. Baik. Sampai berapa kita ambil tadi? Ha? Ayat 5 kan? Ayat 5. Betul kan? Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardh. Banyak ni. Tak balik ni. Dua tu lagi. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardh thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Jadi kita dah bahas kan? Ke belum lagi? Macam dah bahas belum? Baik. Tengok pada ayat ni apa yang Allah Ta'ala menceritakan. Allah Ta'ala nak beritahu selepas yang mana Allah Ta'ala menceritakan tentang berkenaan dengan urus takbir Allah SWT. Allah Ta'ala dah cerita macam-macam ayat Quran ni. Ayat keempat Allah Ta'ala beritahu Allahul Lazi khalaqas samawati wal ardh. Lepas tu Allah Ta'ala beritahu selepas Allah Ta'ala ceritakan kenapa Allah Ta'ala cerita tentang langit dulu baru bumi. Kenapa Allah Ta'ala cerita langit dulu baru bumi. Lepas tu Allah Ta'ala cerita wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Baik, tuan-tuan tulis nota. Allah Ta'ala cerita tentang Allah Ta'ala cipta langit dan bumi. Baik, langit ke bumi dulu yang Allah Ta'ala cipta? Langit ke bumi? Kalau langit apa hujah dia, kalau bumi apa hujah dia? Siapa ada waktu Allah Ta'ala cipta langit? Cuba angkat tangan. Siapa ada angkat tangan? Siapa ada waktu Allah Ta'ala cipta langit? Siapa ada? So tu bila dalam Quran Allah Ta'ala cerita tentang kehebatan kekuasaan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mulakan kita dengan cerita Allah Ta'ala beritahu dia ciptakan langit dan bumi. Dalam surah Al-Mulk kita dah baca Al-Mulk kan? Kita baca Al-Mulk. Al-Mulk Allah Ta'ala beritahu apa? Allazi khalaqal. Selepas itu Allazi. Ayat kedua Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lepas tu Allazi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Betul lah. Tu yang hari baca tu. Yang hari baca tu lupa lah. Kita tengok Allah Ta'ala cerita. Sebab tu saya kata dalam surah Al-Mulk Allah Ta'ala cerita tentang kejuruteraan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, 7 petala langit, 7 petala bumi. Ada Allah Ta'ala minta bantuan daripada JKR ke mana-mana orang agensi kerajaan? Tak ada. Siapa yang melihat masa Allah Ta'ala ciptakan langit,
para malaikat. Orang lain manusia tak ada. Maka sebab tu Allah Ta'ala beritahu pada ayat yang keempat, jauh ayat keempat tu nak sampai ke 5, kita baca ni berapa muka surat. Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala cipta muka bumi ni, langit dan bumi, dan di antara keduanya 6 hari, fi sittati ayyam. Baik, saya tanya lagi, dalam 6 hari tu, berapa harikah Allah Ta'ala cipta langit, dan berapa hari Allah Ta'ala ciptakan bumi? Dapat? Persoalannya, berapa hari Allah Ta'ala ciptakan langit, dan berapa hari Allah Ta'ala ciptakan bumi? Berapa hari? Dia kata 6 hari lah. Ya, memang 6 hari. 6 hari tu rangkum kedua-duanya. Tapi berapa hari Allah Ta'ala cipta langit, berapa hari Allah Ta'ala cipta bumi? Adakah Allah Ta'ala cipta hanya Allah Ta'ala berbual kosong-kosong je? Macam kita, aku lah setakat pocong, tak ada hal lah. Bila jumpa macam mana? Alah, aku setakat dia boleh saja. Bila jumpa macam mana? Allah Ta'ala ni, dia cerita dalam Quran, dia bukan cerita kosong-kosong. Allah Ta'ala datangkan hujah. Bila Allah Ta'ala beritahu, aku ciptakan langit dan bumi, antara keduanya 6 hari Allah Ta'ala sebut. Ada ulama sebut 6 masa. Tapi ulama tafsir lebih kepada ayyam ialah hari, bukan masa. Masa itu, tempoh masa diuraikan ulama tafsir. Masa ialah bagi berdua, sama ada berapakah hari Allah Ta'ala cipta langit, dan berapa hari Allah Ta'ala cipta bumi. Suatu ayat ini dikaitkan dengan ayat yang kelima, yudabbirul amra minas sama'. Selepas diciptakan semua tu, Allah Ta'ala urus takbir kehidupan makhluk Allah Ta'ala datang bumi. Selepas dah cipta semua benda tu, baru Allah Ta'ala urus takbir manusia pula. Allah Ta'ala susun. Contoh kalau kita belajar kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibn Katsir, selepas Allah Ta'ala cipta muka bumi, dah cantik semua, Allah Ta'ala sebut yudabbirul amra minas sama' ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Allah Ta'ala atur manusia ni, Allah Ta'ala dah atur dah. Dia lahir nanti macam mana, siapa ayah dia, siapa ibu dia, siapa nama mak dia yang kandung, berapa adik-beradik dia, dia hidup macam mana, dia lahir macam mana, dia ke sekolah mana, dia belajar mana, dia mati macam mana, berapa ramai datang mati, berapa ramai datang semayang, dia bumikan mana. Semua tu Allah Ta'ala dah takdir dah. Cuma persoalannya, berapa hari? Dapat jawab? Tak dapat, pukul 8 kita berhenti. Tuan-tuan buka surah Fussilat. Surah Fussilat, bukan Tok Fussilat, Fussilat. Ayat 11 dan 12, Allah Ta'ala cerita berapa hari Allah Ta'ala cipta langit, berapa hari Allah Ta'ala cipta bumi. Siapa ada handphone, jangan buka TikTok, tengok berapa hari Allah Ta'ala cipta. Dapat tak? Silap saya, surah Fussilat. Surah Fussilat. Kalau saya tanya ni, tak dapat jawab. Dia biasa yang tanya akan jawab terus. Kalau dia tanya, dia suruh jawab, takkan sekali-kali dapat jawapannya. Jawapannya apa dia? Allah Ta'ala ciptakan langit dulu, baru Allah Ta'ala ciptakan bumi. Allah Ta'ala cipta langit dulu, baru Allah Ta'ala cipta bumi. Baik, yang kedua soalannya, berapa lamakah langit, berapa lamakah bumi? Dalam tempoh fi sittati ayyam. Allah Ta'ala cipta pula dalam surah Fussilat, Allah Ta'ala ciptakan langit 2 hari, bumi 4 hari. 2 hari langit, 4 hari bumi. Semua tu disaksikan oleh para malaikat dan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Suatu terjadinya perkataan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Betul tak? Amalkan ayat ni, zikir ni 1 hari 100 kali. 100 kali. Lepas tu amalkan sebelum terbit fajar 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
Ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyihi wa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ataupun sekadar la ilaha illallah 100 kali sebelum terbit matahari. Kalau saya sebut amalkan buat 100 kali sebelum terbit matahari, jangan tanya berapa hari Ustaz kena buat. Itu jawapan orang paling pemalas. Dia suka tanya, dia tak buat. Paling saya tak nak jawab ni soalan dulu. Ustaz, sebenarnya tarawih 23 ke 8 paling bagus? Dia tak buat terus. Dia semayang sebelah dekat Mustika Zamzam sebelah mamak tengah tiba siang. Dia berimamkan dengan Mustika Zamzam. Jangan tanya, awak nak buat, tak nak buat, awak punya masalah. Esok cuma satu pesan, esok jangan kita tuntut dengan Allah dan salahkan Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita hari ni berkira-kira nak beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka ulama sebut hebat dia kepada Allah Ta'ala 6 hari. Kita dah belajar kenapa 6 hari. Kata Allah Ta'ala hebat, buatlah sekelip mata. Allah Ta'ala boleh buat sekelip mata. Kenapa Allah Ta'ala tak nak buat sekelip mata? Ulama tafsir sebut, kenapa Allah Ta'ala cipta 6 hari dengan demi perlahan-perlahan, dan semua makhluk Allah Ta'ala yang melihat kecuali manusia melihat kekuasaan Allah Ta'ala, termasuklah iblis. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Tapi dia tengok, dia kagum dengan kehebatan Nabi Allah Ta'ala buat. Silap dia kat situ, dia tak nak tunduk sujud kepada Nabi Adam AS. Maka lepas Allah Ta'ala ciptakan bumi, Allah Ta'ala beritahu, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Disebut lagi sama, langit lagi. Nanti kita akan belajar, tengok sempat ni kita akan tengok pula dalam surah Al-Rahman. Allah Ta'ala cerita was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Apa kaitan langit lagi? Kenapa langit-langit ni banyak sangat langit ni? Lepas tu Allah Ta'ala mulakan perkataan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sama lagi, ard lagi. Allah Ta'ala ulang lagi perkataan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Allah Ta'ala cerita lagi tusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Perkataan itu sabbaha bertasbih kepada Allah, yusabbihu lillah bertasbih kepada Allah, tusabbihu lillah bertasbih kepada Allah. Ulama tafsir sebut yang paling hebat sekali tusabbihu bermula dengan ta. Tusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Ta'ala nak beritahu bermula Allah Ta'ala ciptakan hamba-Nya, makhluk-makhluknya, sampai kiamat makhluk-makhluknya tak pernah berhenti bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ini perkataan dia kita kena tengok ni. Bukan kita jumpa je Ramadan baru nak khatam Quran. Jumpa Ramadan baru nak khatam Quran. Paling hebat nanti majlis khatam Quran. Dia punya makanan tu mengalah orang khatam. So baca satu muka tak sampai habis. Tapi kalau makan gila orang ni. Rugilah buat khatamnya tu. Kena tengok perkataan ikhwan Allah Ta'ala cerita pun. So tu Allah Ta'ala gunakan perkataan yudabbirul amra minas sama'. Ayat ni Allah Ta'ala nak cerita tentang rezeki-rezeki makhluk-makhluk di atas bumi. So tu Allah Ta'ala tidak pernah sekali-kali mensia-siakan hamba-Nya. Apa Allah Ta'ala cerita dalam surah Ar-Rahman kalau kita tengok. Lepas Allah Ta'ala cerita, ayat tu Allah Ta'ala sebut fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu zul arsfi wal raihan. Apa Allah Ta'ala cerita? Allah Ta'ala beritahu selepas ayat surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 30, Allah Ta'ala cerita tentang atas muka bumi nikmat-nikmat dia. Ayat 1 hingga 30 Allah Ta'ala cerita tentang 30 nikmat di atas muka bumi. 31 sampai 52 Allah Ta'ala cerita nikmat-nikmat kematian. Ayat yang kehabisan Allah Ta'ala cerita nikmat-nikmat tentang hari akhirat. Kenapa mati ni nikmat?
Kenapa akhirat itu nikmat? Kenapa? Sebab Allah Ta'ala ulang sebanyak 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nak kaitkan dia ni lah. Apa yang Allah Ta'ala beritahu? Allah Ta'ala beritahu fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam. Dalam surah Al-Waqi'ah Allah Ta'ala beritahu wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Tengok pentadbiran Allah Ta'ala daripada sebelum kita lahir sampai kita lahir, duduk di atas muka bumi sampai kita mati, masuk alam barzakh, masuk pula ke syurga. Allah Ta'ala beritahu pula nikmat dunia kamu dapat makan, syurga pun kamu dapat makan. Dan Allah Ta'ala sebut pula fiha fakihatun mimma yatakhayyarun wa fi fakihatun mimma yatakhayyarun. Allah Ta'ala sebut pula tentang buah-buahan. Tentang buah-buahan Allah Ta'ala sebut fakihatun wan nakhlu. Buah-buahan itu Allah Ta'ala cerita, buah-buahan itu bermusim semuanya. Buah-buahan itu semuanya bermusim. Tapi dalam ayat itu Allah Ta'ala khususkan wan nakhlu zatul akmam. Nakhlu apa maksud dia? Kurma. Kurma ni asas benda ni memang kena makan, kena ada. Yang mana kurma ni makanan ahli syurga. Buah-buahan semua Allah sebut buah-buahan. Buah-buahan ni bermusim. Lepas habis durian masuk pula rambutan. Lepas habis rambutan pula masuk pula buah pulasan. Lepas ni tak habis lagi buah rambutan, durian pula berbutik pula. Bermusim. Tapi bila Allah Ta'ala sebut nakhlun, kurma, dia makanan ahli syurga. Cuma kata ulama fiha fakihatun, kalau Allah sebut wafiq abdi tentang nikmat makanan dalam syurga. Makanan dalam syurga tak sama dengan makanan dalam neraka. Adapun makanan dalam syurga Allah tak ada bagi pada orang yang beriman yang masuk syurga bukan sebab mereka lapar ke buluh, tak. Allah Ta'ala beritahu mereka dalam syurga makan dengan nikmat daripada Allah yang Allah Ta'ala bagi, bukan sebab mereka lapar. Dan tu sebab kenapa Allah Ta'ala buat makanan? Syurga dia lah, dia punya hak. Jawapan itu kata tak kena pula. Jawapan tuan-tuan, orang tanya kenapa Allah Ta'ala beri makan dalam syurga? Sebab Allah Ta'ala nak beri nikmat dan kemuliaan bagi orang yang beriman, bersusah payah di atas bumi ini, Allah Ta'ala balas ke akhirat. Bukan sebab dia lapar. Kata Rasulullah, secawan air ada syurga minum, dia akan kenyang selama-lamanya, tak akan lapar. So tu Allah Ta'ala beritahu, dah makan buah-buahan, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Tengok ayat tu. Makanlah buah-buahan dalam syurga yang mana kamu boleh pilih buah-buahan apa kamu nak. Pilih. Allah Ta'ala suruh pilih. Sebab tu Allah Ta'ala katakan walahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging-daging burung. Mimma yashtahun, yang mana kamu rasa ingini, rasa nak makan, minta akan sampai. Baik, siapa yang tak? Wahurun ain. Bidadari datang dan dia tak panggil apa dah waktu tu. Dia tak panggil dah abang, nak order ke, nak order apa, kopi ke, latte, tak ada lah. Kamu minta saja, yang kamu rasa tak dapat makan daging burung tu, burung dunia tak dapat makan daging burung dunia, akhirat Allah kata mimma yashtahun, yang mana kamu rasa nak makan, minta. Buah-buahan tadi mimma yatakhayyarun, pilih, semua dah ada, pilih. Kan hebat Allah Ta'ala guna perkataan. So tu dalam ayat ni pula kita Allah Ta'ala zahirkan cerita. Allah Ta'ala cerita tentang syurga. Kita nampak macam mana buah-buahan ke macam kat kedai Cina, susun kita ambil je. Allah Ta'ala beritahu pula dalam surah As-Sajdah juga, nanti kita akan tengok, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Ta'ala beritahu, kita baca tadi sunuknya lah sunuk, tapi kita tak tahu. Fala ta'lamu nafsun, tak ada seorang pun tahu. Ma ukhfiya, ulama sebut ma ni benda yang kamu tak nampak, nak berfikir tak boleh, nak bayangkan pun tak boleh. Besar tak? Besar. Ma ukhfiya lahum,
kamu tak tahu apa yang Allah Ta'ala sembunyikan. Allah Ta'ala buat persediaan, Allah Ta'ala punya persiapan rapi untuk siapa? Untuk menerima orang beriman masuk syurga. Hebat. Kataan itu saja kamu semua tak tahu. Adapun kalau kita belajar syurga, hebat. Dalam syurga ni, dalam surah Al-Waqiah, kita akan nampak Allah Ta'ala cerita tentang 3 cawan, gelas, piala. Yang mana tiga tu kamu akan minum menggunakan cawan, gelas dan piala. Cawan dalam syurga, gelas dalam syurga, piala dalam syurga, maksud dia tak sama. Gelas itu bila minum dia tak ada muncul. Cawan tu dia tak ada, dia jenis yang besar. Piala pula macam mana? Anggapan piala kita macam ni. Oh, tamak Ustaz, bukan isu tamak dalam syurga. Isunya semua orang akan jadi 60 hasta umur 33. Cuba seorang beritahu, waktu umur 33 tengah buat apa? Waktu tengah umur 33 buat apa? Sekarang ni jangan tanya lah. Sepak batu salah. Bila kau ada kat sini? Batu tu 20 tahun dah ada kat sini. Dia malah batu. Dia kata tak guna punya batu. Aku lalu kau tepi sikit. Batu 20 tahun. Itu umur 65. Dia salahkan batu. Waktu dia muda 33 tahun. Apa yang dia buat ni? Ceritalah. Mesti RZ naik dalam kat sebelah tayar. Gini RZ 33. Jangan juga. Kita tanya tu, apa buat 33? Oh, sekarang masa tu dah galak dah. Galak tegur bunyi. Apa kita buat 33? Nanti saya akan cerita kalau sempat. Lepas raya ni bila banyak umur rezeki, kita akan tengok apakah yang di syurga buat umur 33 tahun dalam syurga. Kita tengok. Kalau cerita tu memang seronok. Orang yang ngantuk boleh bangun. Bangun kilas lain. Hebat umur 33 tengah buat apa kat syurga. Tengoklah kita umur 3 buat apa. Kalau 33 dah ada habis. Habis tu doa Allah. Hilang nikmat Allah Ta'ala tadi. Makan tapi apa ke tak apa. Tak apa. Contoh nak beritahu 33 tengah buat apa. Dekat mana nak sandarkan? Allah Ta'ala beritahu kat sini. Allah Ta'ala dah atur semua dah kehidupan kita ni. Dah atur. Besok kita makan apa, sarapan dekat mana, makan dengan siapa, berapa jumlah kita dah habis. Allah Ta'ala dah susun, dah siap. Dapat pula BKJ pula berapa ratus. Dapat pula ni tak lama ni bulan 2, bulan 3 ni puasa dapat lagi. Oh, dia kata. Dapat pula bonus tambah lagi. Nak lagi dah. La ilaha illallah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Orang dapat BKJ, dapat bonus bulan. Orang lain memberi kegembiraan pada ahli keluarga. Dia pergi gembira tu pakai sporing. Bukan sini, tempat lain. Tukar mahal-mahal, habis duit, keluarga terabai. Tuan-tuan baca dalam bab ni ulama bahas. Bila terlampau bazir, hukum jadi haram. Lepas tu ada duit jangan elak. Kadang kita dah elok-elok, dah orang buat ni, dah buat cantik-cantik dah. Motor cantik exhaust ni, dia kecilkan lagi exhaust. Dibisingkan lagi. Dikecilkan tayar. Dah macam mana tak kena lempang. Bukan cerita ni lah kan. Baik. Contoh nak beritahu. Dia ubah kejadian manusia. Tak apalah, jangan ubah kejadian Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sebut thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Kemudian diangkat naik pada pengetahuannya, iaitu segala yang berlaku dari pelaksanaan takbirnya itu untuk dihakiminya pada satu hari yang ukurannya sama dengan 1000 tahun dari apa yang kamu hitung. Baik, kalau kita baca panjang-panjang tu, Allah Ta'ala nak beritahu. Pada ayat ni Allah Ta'ala nak beritahu hebatnya Allah Ta'ala punya urus takbir muka ini. Tuan-tuan yang risau, tuan-tuan duduk atas muka ini, tuan-tuan hidup, lepas tuan-tuan mati, hujan tetap turun. Betul tak? Hujan tetap turun. Orang yang dah mati tu, dia tak payah takut lah. Semuanya Allah Ta'ala dah buat dah. Jangan marah dengan hujan. Kalau dia tak mati, tetap juga Ramadan tahun depan akan ada. Orang yang mati dah matilah, Ramadan tetap ada.
Allah Ta'ala dah susun dah. Hujan turun berapa titis hari ni. Tadi hujan tak tadi? Hujan. Berapa contoh hasil dah banyak kali buat contoh. Kalau betul-betul lah kita ni hebat orang lama, cuba kira berapa titis hujan tadi. Kira lah seorang. Jangan tadah kat rumah kita. Kira satu sena ni berapa titis hujan. Tak mampu. Allah Ta'ala tahu tak? Setiap perbuatan Allah Ta'ala dalam hukum ini, yang cantik nama dia, siapa yang cantik? Al-Qalam. Al-Qalam. Al-Qalam ni dia keempat paling senior selepas Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala ciptakan dulu senior-senior ni, baru Allah Ta'ala ciptakan bumi. Setiap apa yang berlaku, Al-Qalam yang akan tulis. Berapa hujan, berapa ramai lahir, berapa ramai yang meninggal, bagaimana dia meninggal, semua tu Al-Qalam akan tulis. Itu di antara senior-senior dalam pentadbiran Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala cipta dulu? Selepas Al-Qalam dicipta, barulah para malaikat dicipta. Bab ni kalau cerita panjang. Kena buka Al-Bidayah wa Nihayah. Ni paling hebat cerita dia. Allah Ta'ala cerita satu demi satu. Sebab tu semua yang ada tadi kat dalam hukum ini, bila kiamat saja Allah Ta'ala akan pulangkan balik buku catatan amalan kita. Pulangkan balik. Dan kita pula Allah Ta'ala sebut Iqra' kitabak. Kamu baca buku tu. Kamu sendiri baca, bukan malaikat baca. Kenapa? Ulama sebut bila kamu yang baca, yang tulis para malaikat, yang baca kita, maka kita membenarkan 100% kebaikan atau 100% kesalahan. Masa depan itulah kata Rasulullah, adakah kamu berani tipu Allah Ta'ala? Tak berani. Semuanya telah diatur oleh Allah Ta'ala. Cuma part ini kata ulama, kenapa Allah Ta'ala sebut kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun, 1000 tahun dari apa yang kamu hitung. Sini ulama beritahu dua pendapat, iaitu pendapat pertama, 1000 tahun ini ialah hitungan satu hari dekat dunia. Satu hari kat dunia, 1000 tahun akhirat. Ada ulama sebut 1 tahun dekat akhirat, 1000 tahun dekat dunia. Lama tak? Lama. Di sini disebut ialah 1000 tahun tu, 1000 tahun adalah untuk orang beriman sekejap je macam satu hari. Adapun orang kafir, 1000 tahun dia tu lama. Sebab tu dia diseksa dalam kubur. Bagi orang beriman, dia mati saja, dia mati masuk kubur lepas 4 soalan, dia masuk kubur, terus ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat, dapat jawab 4 soalan dengan iman dia, malaikat pun keluar. Bila esok dibangkit yaumul tarjifur rajifah, tatba'uha radifah, diikuti dengan tiupan sangkakala kedua, dia bangun saja, sahabat sebelah tanya, sahabat kubur sebelah dia tanya, berapa lama dah masuk kubur? Bila kau meninggal? Macam baru semalam, hari ini dah dibangkitkan. 1000 tahun yang ringkas itu untuk beriman, 1000 tahun yang lama untuk orang kafir dalam kubur, dilaknat, diazab oleh Allah SWT. Jadi perhitungan 1000 tahun. Hebat tak? Hebat kekuasaan Allah Ta'ala. Siapa yang tahu? Allah Ta'ala saja yang tahu. Orang lain tak boleh nak tahu. Baik, saya dekat panjang-panjang. Betul? Allah Ta'ala sebut pula berkenaan dengan zalika alimul ghaibi wasyahadah al-adidur rahim. Allah Ta'ala beritahu, selepas Allah Ta'ala urus takbir bumi ni, Allah Ta'ala tanya kita, ataupun kita buka soalan, siapa yang tahu kesemua tu? Zalika alimul ghaib. Allah Ta'ala saja yang tahu. Demikian sifatnya, Allah Ta'ala saja tahu tentang perkara-perkara ghaib dan yang nyata. Allah Ta'ala tahu. Tuan-tuan tahu tak kiamat bila? Dia orang kata hari Jumaat. Dah berapa ribu Jumaat dah ni? Berapa ribu Jumaat dah sekarang ni? Datangnya seorang, bila Jumaat? Bila kiamat? Sampai malaikat Jibril turun jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, bilakah hari kiamat? Yang tanya tu malaikat Jibril. Ya Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, bilakah kiamat? Mata sa'ah.
Nabi pun bukan Nabi kadang lah kau ni duduk dengan Allah tak tahu. Bukan dia duduk sebelah Allah malaikat Jibril. Dia pun tak tahu Allah dekat mana. Jibril AS hanya dapat perintah Allah Ta'ala saja. Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas-sa'il, kata Rasulullah. Yang tanya tak tahu, yang nak jawab pun tak tahu. Ada tu siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Allah Ta'ala sebut dah, zalika alimul ghaib wa syahadah. Allah Ta'ala saja tentang alam tahu, alam ghaib. Bermula daripada cipta muka bumi sampai bumi kiamat esok, sampai bangkit hari kiamat, masuk syurga neraka, Allah Ta'ala dah tahu siap-siap dah. Yang ghaib Allah Ta'ala tahu, yang nyata pun Allah Ta'ala tahu. Maksud Allah Ta'ala beritahu, hebatnya kuasa Allah Ta'ala. Jangan lawan dan jangan ambil tugasan atau kerja-kerja Allah Ta'ala. Macam kita lah tadi bawa basuh kita, tiba-tiba hujan, contoh. Pergi keluar makan, mula ingat suruh memang belanja, kena kita belanja, contoh. Dia kata, aduh, baru nak keluar, contoh. Semua tu dah disusun oleh Allah Ta'ala. Jangan takut, tengok hikmah di sebaliknya. Lepas ni mesti ada rezeki Allah Ta'ala bagi. Itu je lah. Baik. Ayat 6 tak panjang. Ayat 6 tu lebih kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Semua itu hak dan kerja Allah Ta'ala. Jangan kita sibuk-sibuk nak ambil tugas Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala beritahu ayat 7, allazi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin. Ayat ni ada kaitan dengan surah Ar-Rahman. Ayat yang ke 30, ayat yang ke 16, 13, 14, 16 surah Ar-Rahman. Allah Ta'ala beritahu tentang Allah Ta'ala ciptakan apa Allah Ta'ala beritahu, kal-salin kal-fakhar. Itu kriteria yang kelima Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam AS. Tapi Allah Ta'ala nak beritahu, Allah Ta'ala sempurnakan manusia. Allah Ta'ala beritahu, sebaik-baik ciptaan yang menciptakan sebaik-baik di kalangan kamu ni, Allah Ta'ala cipta sebaik-baik ciptaan. Allah Ta'ala punya baik ciptaan, wa bada'a khalqal insani min tin, dimulakan dengan berasalnya daripada tanah. Saya nak cerita, dia ada 5 peringkat. 1 turab, 1 tin, satu lagi tinil lazim, satu lagi kal-salin min hamaim masnun, yang kelima kal-salin kal-fakhar, salsalin kal-fakhar. Ayat 14 surah Ar-Rahman. Allah tak sebut apa dia tu? Dia menciptakan manusia Adam, ayat tanah dia seperti kita. Ayat Quran ni khalaqal insan. Lagi itu kejadian yang terakhir. Kal-salin kal-fakhar, salsalin kal-fakhar. Ini ciptaan yang terakhir. Ciptaan pertama turab, tanah. Lepas tu Allah Ta'ala guna kata tin, tanah yang telah dicampurkan air. Yang ketiga Allah Ta'ala guna kataan min tinil lazim, tanah itu telah dah campur air, tanah tu boleh dibentuk. Salsalin min hamaim masnun, tanah itu tanah yang Allah Ta'ala telah dah campur dengan air, dah berwarna dan berbau. Yang kelima salsalin kal-fakhar, tanah itu yang dibakar, yang telah boleh dibentuk. Kalau ayat tafsir tu disebut dalam surah Ar-Rahman sebut, tanah tu bila diketuk dia berbunyi. Tanah tu seperti kita ketuk tembikar, dia bunyi. Selepas ketuk tu ada bunyi, baru Allah Ta'ala bentukkan Nabi Adam. 5 ciptaan manusia. Lepas Allah Ta'ala dah dia serupan, bila tanah tu diketuk berbunyi, maka dijadikan Nabi Adam AS. Bermula dengan turab, tin, tanah yang dibakar, tanah yang campur air, min tinil lazim, tanah yang boleh dibentuk, dah ada bau, ada warna. Masuk pula salsalin min hamaim masnun, tanah tu pula dah kata apa, dah dicampur, dah rasa dia punya tanah. Masuk pula salsalin kal-fakhar, tanah tu dah dibakar, dah cantik. Lepas bakar
dia ketuk. Allah Ta'ala sebut sifatnya, tanah itu mesti berbunyi. Kita nak buat tipikal dah siap semua tu, cantikkan dia, nak ketuk, nak beritahu keras dia bunyi macam mana. Begitulah keadaan dia. Ciptaan manusia, Allah Ta'ala beritahu sebaik-baik ciptaan dimulakan dengan asal tanah. T ni perkataan khalaqal insana min tin yang kedua. Yang asal pertama turab, tanah-tanah yang diambil dikumpul oleh mana-mana tanah, berbau tanah tu, berwarna tanah tu campur jadi tinun. Tadi turab, tinun, tanah tu dah ada bau dicampur dengan air. Macam mana nak cerita kan? Macam mana nak cerita? Tak boleh. Cerita tu begitulah keadaan. Kena baca surah Al-Rahman. Surah Al-Rahman pada ayat yang ke-14. Baru tak nampak. Lepas Allah Ta'ala dah buat cantik, Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS. Tapi Allah Ta'ala beritahu kat sini, Allazi ahsana kulla syai'in. Siapa yang boleh lawan Allah Ta'ala, sebaik-baik ciptaan Allah Ta'ala buat, itulah yang boleh cantik. Kita jangan tengok manusia, jangan tengok binatang, tengok manusia saja. Allah Ta'ala dah cipta dia hebat, cantik, handsome, muda asal daripada tanah. Dan Ustaz, kami kita dari air mani, memang kita dari air mani. Air mani tu kekuatan dia ambil dari mana? Kita makan beras, beras asal daripada tanah. Kita makan keledek asal daripada tanah. Kita makan ubi asal daripada tanah. Kita makan Maggi tu pun ada unsur tanah. Kita makan apa lagi? Kita minum air takkan terapung dia keluar dari tanah juga. Unsur tu mesti ada pada tanah. Akhirnya mati dikembalikan ke tanah. Habis. Betul lah hujah Allah Ta'ala beritahu. Manusia mula pada tanah, mati pun ke tanah. Dah sedar sikit, faham tanah. Gitu dia tu. Mati ke tanah juga. Tak ada buat apa. Semua tu Allah Ta'ala dah atur cantik dah. Cuma Allah Ta'ala beritahu, kamulah sebaik ciptaan Allah Ta'ala bagi. Tengok manusia, ada yang tinggi, ada rendah, hitam, putih. Allah Ta'ala kategorikan pula yang putih macam mana tenaga dia, yang gelap tenaga dia macam mana. Kalau keadaan dia tinggi sangat, apa kelebihan dia? Kalau dia sedar-sedar, apa kelebihan dia? Kalau dia rendah, apa kelebihan dia? Semua tu Allah Ta'ala dah kategorikan ikut kehendak Allah, bukan ikut kehendak manusia. Nampak tak saya cerita? Boleh ingat tak? Ini nak cerita tentang Allah Ta'ala beritahu bermulanya manusia walaupun daripada tanah, tapi Allah Ta'ala beritahu sebaik-baik ciptaan. Saya nak cerita satu cerita ni, tak sempat ni. Saya nak cerita tak sempat dan nak cerita bagaimana surah juzuk 30, juzuk Ammar, betul tak? Juzuk Ammar, Allah Ta'ala cerita tentang kes, cerita tentang forensik Allah Ta'ala. Forensik Allah Ta'ala. Hebatnya Allah Ta'ala cerita tentang forensik Allah Ta'ala. Cerita ni sonok, juzuk Ammar ni. Saya rasa pernah cerita kat sini bagaimana dia, sains ni dia kaji pada juzuk Ammar, bagaimana kalau orang tu mati, nak tahu berapa lama mayat dia dah berada dekat tanah tu. Allah Ta'ala hantarkan seekor lalat, sekawan lalat, yang datang hari pertama, hari kedua lalat lain datang, lalat pertama dah tak datang. Lalat hari ketiga tak sama dengan lalat hari kedua. Lalat hari keempat tak sama dengan lalat hari ketiga. Sampailah berikutnya dijumpai oleh forensik, maka mereka belajar pada berapa besar dan berapa gelap warna lalat, dia tahu dah berapa hari dia mati. Dia ambil kat mana? Takkan ambil kat buku gila-gila. Dia ambil dalam juzuk Ammar. Macam mana Allah Ta'ala cerita kematian seorang tu. Kematian seorang tu boleh dinilai bagaimana berubahnya keadaan dia. Kalau lalat tu datang warna hijau besar, datang huruf mayat tu dah terlampau busuk, maknanya itu lebih daripada 5 hari ke atas. Dia tengok kat mana? Dia belajar dalam kelas. Siapa ajar dia? Pada lalat tu Allah Ta'ala datangkan, kamu tengok pada lalat, kamu dah tahu berapa hari dia mati. Lalat yang datang hari pertama kecil, yang ada orang tak besar. Dah tiba yang paling busuk sekali, yang dia datang, yang besar-besar datang. Di sekali hurung tu bunyi bising, makan. Keluar pula ulat tu keluar. Bila ulat-ulat besar keluar, lalat yang besar datang. Maknanya 5 hari ke atas lebih. Perut pun dah pecah, busuk satu kampung. Dekat mana dia belajar?
dia ambil dalam juzuk amma. Itu kelebihan. Kat mana nanti banyak surah nak belajar tak sempat. Satu-satu. Ini pun baru ayat ke-8. Dan nak masuk Ramadan dah. Ni dah kita ni. Dah ke? Ada lagi minggu depan? Ada lagi minggu depan. Minggu 2. Nanti kita masuk tengok. Selepas Allah Ta'ala cerita tentang ayat ke-7, Allah Ta'ala beritahu thumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Bagaimana pula Allah Ta'ala cerita tentang kejadian Allah Ta'ala cipta kita daripada air benih atau air mani yang lemah. Ini di antara kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala cerita tentang kehebatan ciptaan di sisi Allah SWT. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan, pada ayat 8. Kemudian semua dirahmati dan berkati oleh Allah Ta'ala, InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.